Special Education SK Merpati Sundakant. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah ditanyakan oleh ibu bapa, guru-guru dan beberapa pihak tentang keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menghentikan peperiksaan bagi tahap 1 di sekolah rendah, iaitu darjah 1, 2 dan 3. Ramai yang memberikan respon positif. Ini amat tidak adil bagi anak-anak kerana mereka di waktu seumur 7, 8 dan 9 sepatutnya mereka dipenuhkan dengan pembinaan karakter, mempelajari skill-skill bahasa, mempelajari skill-skill yang mereka perlukan untuk menjadikan mereka insan yang berguna seperti mana disebutkan dalam falsafah pendidikan. Dan di dalam era pendidikan Malaysia, di zaman Malaysia baru ini, kita mensasarkan penerapan nilai-nilai murni di kalangan anak-anak murid kita. Jadi penumpuan yang lebih diberikan sepatutnya kepada pendidikan. Penilaian guru-guru kepada anak murid adalah untuk menjadikan, adalah untuk mereka berfungsi kepada ibu bapa demi menjadikan murid tersebut lebih baik. Kuda boleh. Sudah siapkah? Mana beli? Ini berapa? Kita juga mahukan guru-guru kembali kepada tugas asal mereka, iaitu mendidik. Saya yakin guru-guru kita merupakan wira-wira yang akan dapat menjadi pembimbing kepada murid-murid.